Tajuk dia malam ni, daging kuda ni boleh makan ke tak boleh makan? Ketahuilah saudaraku, kuda ini banyak faedah. Yang kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia punya starting kitab dia tu straight to the point. Kita nak sembang tajuk kuda ni, daging dia kita boleh makan tak boleh makan. Sebelum tu dia habaq kat kita, dia kata kuda ni adalah satu menatang yang cukup berfaedah. Kuda ini boleh ditunggang, boleh naik. Kuda ni boleh ditanggungkan atas belakang dia bebanan. Kuda ni boleh diguna untuk jadi lori. Kalau kita hari ni kata lori Tayanang. Boleh buh barang atas belakang dia, dijadikan dia sebagai alat transport untuk nak bawa barang daripada satu tempat ke satu tempat. Boleh dijadikan juga dia penarik kereta dan sebagainya. Macam mana kita ada kereta lembu duk tarik, pakai kereta kuda. Tarik laju lagi. Dan boleh juga dibuat makan. Dia kata. Jadi awal-awal dia habang apa? Daging kuda boleh tak boleh makan? Boleh makan. Dan memakannya itu halal ia. Straight to the point. Daging kuda halal dimakan. Bermula hadis yang menunjukkan halal dimakan itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah diizinkan kepada kami untuk makan daging kuda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditegah kami daripada makan daging kaldai. Pada bab ini ada riwayat daripada Asma binti Abi Bakr. Asma ni siapa tuan-tuan? Asma dia anak Sayyidina Abu Bakar. Dia dengan Aisyah siapa kakak? Asma kakak, Aisyah adik. Okey, baik. Ada riwayat daripada Asma bin Abi Bakr radhiyallahu anhumah dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Baik, now dia nak detail. Makan daging kuda ni apa hukumnya? Dia nak pergi detail. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Muhazzab, halal binatang kuda itu. Sama ada kuda itu daripada jenis atiq. Kuda ada banyak jenis. Salah satunya dia kata jenis atiq. Ain ta ya qaf. Atiq. Iaitu kuda yang kedua ibu bapaknya bangsa kuda Arab. Dia panggil atiq. Pak kuda Arab, ibu pun kuda Arab. Dua-dua kuda ni bercakap Arab. Terbit mai anak tu dia panggil atiq. Mak Arab, Pak Arab. Begitu. Ada juga kuda dia kata jenis birzaun. Bara zal waunun. Birzaun. Iaitu yang dua ibu bapaknya kuda ajam. Hak jantan pun bukan kuda Arab. Hak ibu pun bukan kuda Arab. Dua-dua bukan kuda Arab. Anak dia panggil birzaun. Dua-dua ni berasal daripada bukan Arab. Dan ada ketiga dia kata jenis al-hajain. Hajain, baca dia lagu tu. Iaitu kuda yang bapa dia Arab, ibunya ajam. Pak dia kuda Arab, ibu ni bukan daripada Arab. Dia bagi nama Al-Hajain. Dan ada kuda nama dia Al-Mafraq, iaitu bapaknya kuda ajam dan ibunya kuda Arab. Yang ni tak payah hafal. Yang ni muka nakir tak tanya esok ni. Tengok ada buat kerut kening macam. Dengar saja, masuk kanan, keluar kiri, tak ingat pun tak apa. Ingat satu ya, daging kuda boleh makan, sudah. Yang ni dia saja nak bagi tahu detail tentang jenis-jenis kuda. Cukup. Tak payah duk sakit kepala benda ni. Dan dia kata sekaliannya itu halal belaka. Tiada makruh pada memakannya di sisi kita mazhab Syafi'i. Dia kata mazhab Syafi'i daging kuda boleh makan. Tak kira ni kuda ni mai daripada mana. Daging kuda boleh makan. Masalah dia kata, makan kuda pada mazhab ulama. Ni dia nak pergi kepada ulama, kepada mazhab lain. Nampak Syekh Idris Al-Marbawi tuan-tuan. Dia berlapang dada, dia tak ketat dada. Dia mazhab Syafi'i. Dia habaq mazhab Syafi'i macam ni. Tapi sat lagi dia habaq mazhab lain kata apa? Supaya kita ni jadi macam mana tuan-tuan? Kita ni jadi orang yang tak ketat. Apabila kita tak ajak orang supaya berlapang dada, jadi macam jadi hari ni, bergaduh berkelahi ni sampai naik fed up. Naik fed up tengok berkelahi ni. Sedangkan benda ni sepatutnya tak payah berkelahi.
Ini pendapat yang didokong oleh ulama-ulama mujtahid yang hebat-hebat. Kita memilih untuk jadi mazhab Syafi'i, Masya Allah, tafadhal. Kalau ada orang, dia memilih untuk nak ikut mazhab lain atas ilmu yang ada pada dia, dia tak salah. Cuma yang tak cantiknya, kita ni, kita suruh orang lapang dada, kita tak lapang dada. Ni yang jadi, kita doa abang orang lapang dada, tapi kita duk pahat orang lain. Pihak nu pun sabar. Dia kata kita kena lapang dada apa? Dia duk pahat pula balik. Duk lawan pahat ni rumah tak siap. Dah siap dah rumah pun pahat duk bunyi lagi. Cukuplah tuan-tuan. Bergaduh ni cukup. Tengok Syekh Idris Al-Marbawi. Dia habang di sisi kita, maksudnya kita tu siapa? Mazhab Syafi'i. Baik, tapi dia kata apa? Kata mazhab ulama yang lain. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzab. Sesungguhnya telah aku sebutkan pada mazhab kita Syafi'i. Imam Nawawi mazhab apa tuan-tuan? Syafi'i. Kalau kita memilih untuk nak ikut pendapat lain dalam hal-hal yang tertentu, jangan condemn pendapat mazhab lain. Jangan condemn. Jangan peleceh. Jangan perendah-rendahkan. Sebab itu lahir daripada ijtihad ulama mujtahid yang hebat. Dia kena macam tu, kena lapang, kena buka bagi lapang. Selagi mana amalan itu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi, selagi mana dia mai daripada pendapat ulama yang mujtahid, kita kena bagi respect. Benda ni macam ni. Baik, kata Imam Nawawi, sesungguhnya telah aku sebutkan tadi, pada mazhab kita Syafi'i, daging kuda itu halal, tiada makruh. Dia ulang lagi sekali. Kita mazhab Syafi'i, kata kuda ni halal. Tak ada masalah. Dan dengan dia berkata kebanyakan ulama. Dia kata, setengah daripada sahabat Nabi SAW yang kata daging kuda halal ialah Abdullah bin Az-Zubair dan Fadalah bin Ubaid. Ini sahabat-sahabat Nabi yang kata daging kuda halal dimakan. Dan Anas bin Malik dan Asma binti Abi Bakr dan Suwaid dan Alqamah dan sebagainya. Ramai sahabat Nabi yang mengatakan daging kuda itu halal dimakan. Dia kata. Dan setengah daripada tabi'in yang mengatakan daging kuda halal dimakan ialah Al-Aswad dan Atha dan Syuraih. Dia beritahu nama orang-orang yang mengatakan daging kuda ni halal dimakan. Dan lain-lain kemudian daripada mereka itu, iaitu Sa'id bin Jubair dan Al-Hasanul Basri dan Ibrahim An-Nakhai dan Hammad bin Abi Sulaiman dan Imam Ahmad dan Ishaq dan Abu Yusuf dan banyak, ramai orang yang kata daging kuda ni halal dimakan. Okey. Dan dia kata telah memakruhkan makan daging kuda itu oleh satu puak daripada ulama mujtahidin. Nampak tuan-tuan, ini yang kata fiqh. Ada sebahagian kata makruh. Punya ramai tadi ini kata halal, ada sebahagian kata makruh. Setengah daripadanya ialah, tuan-tuan dengar baik-baik ni. Setengah daripada yang kata daging kuda ni makruh dimakan, setengah daripadanya ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hebat tak hebat tuan-tuan dia ni? Masya Allah, sangat hebat. Adakah tuan-tuan nak kata Abdullah bin Abbas ni tak betul? Jangan kata tak betul. Pendapat dia berlain daripada ramai-ramai tadi. Tetapi itu pendapat Abdullah bin Abbas. Kita kena hormat dia. Kita tak boleh pergi duk tenyeh dia dengan kerana dia kata makruh ni kita nak tenyeh dia kerana kita berpegang pada benda ni halal. Tak boleh tuan-tuan. Dia kata makruh, dia tak mahu makan, tak apa. Kita kata halal, kita makan. Masya Allah. Baik. Dan Imam Malik tuan-tuan, hebat tak hebat tuan-tuan Imam Malik? Masya Allah, sangat hebat. Imam Madinah. Kubur dia di mana tuan-tuan? Imam Malik kubur dia di mana? Malik bin Anas. Kubur dia di mana? Di Madinah. Hebat dia ni, satu cerita yang cukup masyhur. Hebat dia ni apa dia? Selama dia duduk di atas bumi Madinah ni, dia tak pernah duduk atas bangku. Pasal apa? Pasal dia rasa dia biadab dengan Nabi. Kalau dia duduk atas bangku, duduk juntai kaki tu. Sedangkan di sana ada makam Rasulullah. Dia rasa dia biadab dengan Nabi. Warak ada Imam Malik ni. Sangat warak. Anak-anak murid ni punya sayang kat dia, punya tak tahu nak buat apa. Nak tunjuk mereka punya appreciation kepada dia. Penghargaan mereka kepada dia.
Pergi bagi hadiah ni macam-macam. Nak bagi dekat Imam Malik ni. Satu hari, satu orang sudah pergi bagi hadiah kuda yang cukup cantik bagi kat dia. Kalau lah ni BMW X5 lah. Main-main ustaz, saya syok kat ustaz. Nak ambil kunci. Kunci apa ni? BMW X5. Pasal apa bagi kat saya? Saya pun, dah. Saya nak bagi kat ustaz. Senyum kalau ustaz lah ni ya. Senyum leleh ayat dia tu syok. Imam Malik, Imam Madinah tuan-tuan. Masya Allah. Dia duduk mengajar di Masjid Nabawi. Orang pergi bagi dekat dia hadiah kuda yang cukup cantik. Dia terima. Pasal apa? Pasal dia tak mau menghampakan hati orang yang berhajat dengan dia. Dia terima kuda tu. Tapi kawan yang bagi ni duduk usah tengok. Dia tak pernah naik. Imam Syafi'i, anak murid dia pun duduk tengok je. Kuda ni nampak kasang. Awal. Pergi tanya. Apa jawab dia? Dia kata, aku tidak akan naik kenderaan yang ada kuku. Kerana kalau aku naik kenderaan yang ada kuku, kuku tu duk injak bumi Madinah. Bumi ini menyimpan Nabi SAW. Masya Allah. Hebat dah Imam Malik ni tuan. Cukup hebat. Imam Malik kata apa? Dia kata makruh makan kuda. Adakah dengan kerana dia kata makruh, Imam Syafi'i kata halal, kita nak jadikan dia musuh kita? No, tak boleh. Kita kena hormat pahaman dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abu Hanifah, berdosa memakannya dan memakan daging kuda itu haram. Allahu Akbar. Siapa tuan-tuan ni? Imam Abu Hanifah. Teruk ke dia ni? Oh tuan-tuan, Imam mazhab Hanafi. Dia imam mazhab paling senior. Kalau kita susun seniority imam mazhab ni, nombor 1. Siapa dia? Abu Hanifah. Second siapa dia? Imam Malik. Third, siapa dia? Imam Syafi'i. Nombor 4, siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, imam mazhab paling senior. Dia kata apa? Makan daging kuda haram. Kalau makan juga berdosa. Bolehkah kita nak pergi condemn dia? Tak boleh. Itu ijtihad dia berdasarkan kepada maklumat hadis yang ada pada zaman dia. Okey? Kita kena faham benda tu. Masalah. Makan kuda itu makruh. Apa dalilnya? Siapa yang kata makruh makan daging kuda tadi? Siapa kata? Abdullah bin Abbas. Orang hebat. Dia kata makruh. Pasal apa dia kata makruh? Ni dalil dia. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab. Bermula dalil orang yang memakruhkan makan daging kuda itu ialah kerana mereka berpegang kepada ayat Quran. Apa dia ayat dia? Firman Allah, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah. Itu ayat dia. Ayat 8 Suratun Nahli. Abdullah bin Abbas dia pegang ayat ni. Apa maksud ayat tu? Tuhan kata wal khail wal bighal wal hamir. Ni yang kata menatang ni, khail apa dia? Kuda. Bighal apa dia? Bagal. Hamir apa dia? Himar ataupun kaldeh. 3 menatang ni Tuhan sebut dalam Quran litarkabuha. Aku jadikan 3 menatang ni untuk kamu tunggangi dia, untuk kamu naik. Kuda untuk kamu naik, bagal untuk kamu naik, kaldai untuk kamu naik, wazinah, dan untuk dijadikan perhiasan. Orang ada kuda, macam orang ada kereta, perhiasan. Orang ada bagal, orang ada himar, macam ada motor superbike. Tuhan sebut dalam Quran kata, aku jadikan al-khail, kuda, aku jadikan al-bighal, bagal ini, dan aku jadikan hamir, ataupun kaldai ini, aku jadikan dia litarkabuha, untuk kamu naik. Menatang-menatang ni buat kenderaan, wazinah, dan untuk dijadikan perhiasan. Maka pada ayat itu Allah tidak sebut untuk dimakan daging dia. Kata Abdullah bin Abbas, dia faham macam tu. Tuan-tuan, Abdullah bin Abbas ni sama kan macam Ustaz Lah dalam kampung kita? Tak tuan-tuan, dia orang hebat. Dia Abdullah bin Abbas. Siapa dia ni tuan-tuan ni? Abdullah bin Abbas ni, siapa dia ni? Dia ni sepupu Nabi. Apa kehebatan dia ni? Kita baca di masjid mana baru ni cerita kehebatan Abdullah bin Abbas ni. Apa dia? Dia nampak apa? Dia nampak Jibril alaihi salam. Bapa dia Abbas, pak penakan Nabi, tak nampak. Mana kita baca baru ni hadis ni? Padang temusuh. Kita baru baca aja hadis ni.
Bapa dia Al-Abbas, pak menakan Nabi. Dia ni, Abdullah ni, sepupu Nabi. Pi rumah Nabi, nak jumpa Nabi. Bila masuk mai, Al-Abbas duduk sebelah dah. Nabi duduk sini. Nabi duduk beralih balik ni. Nabi tak beralih kepada Abbas. Sedangkan Abbas pakcik dia. Dua beradik dengan ayah dia. Dua beradik dengan Abdullah. Dua beradik dengan bapa Sayyidina Ali. Dengan Abu Talib. Ni pakcik mai duduk sebelah. Dia tak layan pakcik dia. Dia duduk beralih balik ni. Pakcik ni sudah rasa tak syok. Pakcik ni kata apa ni? Aku pakcik dia. Aku main rumah dia. Dia buat dono kat aku. So, kita hari ni lah, kita pergi rumah anak menakan kita, dia buat lagu tak layan kita tak pi dah, ingat hang siapa, kita start kita balik, tak pi dah rumah dia. Kecil hati, aku pakcik hang tak layan aku. Tapi Al-Abbas taklah teruk macam tu. Tapi sebagai orang tua, terasa hati, keluar, dia merongok sikit dekat anak dia. Ni, siapa dia ni? Abdullah ni, Abdullah bin Abbas. Dia kata, hang tengok, dia kata, Muhammad ni anak pak menakan hang. Dia kata, Ibn Am, anak pak menakan ni. Dia kata, hang tengok ni, Muhammad anak pak menakan hang ni. Aku pak menakan dia masuk, dia tak layan aku, dia duduk beralih ke sana. Apa kata Abdullah bin Abbas ni? Ni, Abdullah bin Abbas ni, dia kata apa? Dia kata, ayah, tadi dia kata Nabi duduk layan orang lain, duduk bersembang dengan orang lain. Abbas kata apa? Abbas kata, dia cakap dengan siapa? Dia duduk seorang tadi. Dia saja tak tengok aku. Tak ada siapa sebelah dia. No. Abdullah kata apa kat dia? Dia kata ada. Tadi ada orang duk bercakap dengan Nabi. Bomo ke dia ni? Kan? Abbas tak puas hati. Ni dalam hadis tu. Dia patah balik mai di rumah Nabi. Dia masuk, dia tanya Nabi terus. Dia kata, ya Muhammad. Dia kata, aku nak tanya ni, aku mai tadi. Hang tak layan aku. Hang duk tengok belah sana. Aku kecil hati. Aku keluar. Dia kata, lah. Abdullah bin Abbas. Dia kata, Allah habak kat aku, kata hang duk layan orang lain. Padahal aku tengok tak ada siapa tadi. Nabi SAW kata, tuan-tuan, hadis sahih tuan-tuan ni, hadis sahih. Ni dengar-dengar ni merepek ke apa. Hadis sahih. Tuan-tuan rujuk balik dalam zon kuliah di Padang Temusu. Saya baca komplit matan hadisnya. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata dekat pakcik dia, dekat Abbas. Pakcik kata, betul ke pakcik? Betul. Panggil Abdullah. Ni, Abdullah bin Abbas ni. Dia kata, Ya Abdullah, engkau nampak ke? Dia tanya. Abdullah kata, ya, saya nampak. Nabi kata apa? Zaka Jibril. Nabi kata, hak mai tadi tu Jibril. Aku duk layan dia. Aku duk layan Jibril bercakap. Jibril kadang-kadang turun atas rupa orang. Kadang-kadang dia turun tak nampak pada mata kasang orang. Jibril turun dalam macam-macam rupa. Dia pernah turun dalam rupa asli dia. Dia pernah turun dalam rupa yang invisible. Tak nampak. Dan dia biasa turun atas rupa orang. Sehingga kan Nabi kata, Jibril kadang-kadang dia rupa dia macam Dihyah Al-Kalbi. Dia rupa dia macam seorang ni. Nama Dihyah Al-Kalbi. Ni hak kejadian ini, Jibril turun dalam invisible. Dalam tak nampak tengok. Abdullah bin Abbas nampak. Nabi tanya dia, ya Abdullah, kamu nampak ke? Dia kata, ya. Nabi kata, Zaka Jibril. Hadis ni menceritakan Abdullah bin Abbas ni hebat lah tuan-tuan. Hebat. Abdullah bin Abbas kata apa? Dengan daging kuda ni, dia kata apa? Makruh. Dia kata makruh. Boleh tak kita kata dekat dia macam-macam pasal dia kata makruh tak sama dengan Imam Syafi'i kata? Tak boleh. Sebab dia ada hujah dia. Hormat kepada hujah dia. Kerana mereka ni bukan sebarang orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata oleh kerana dalam Quran tadi ni ayat 8 surah An-Nahli tadi Allah tidak sebut daging kuda ni untuk dimakan, Allah cuma sebut untuk ditunggang dan sebagainya, maka kalau nak makan dia kata makruh. Dia tak kata haram, dia kata makruh. Yang kata haram ni siapa dia? Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Baik. Dan ada pula satu hadis yang menunjukkan atas tegah makan kuda itu. Yang ni yang dipegang oleh siapa? Abu Hanifah. Iaitu riwayat daripada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Kata dia, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil khail wal bighal wal hamir wa kulli dhi nabin minas siba'. Itu hadisnya. Artinya, dan telah ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu daripada makan daging kuda. Nampak hadis dia?
Nabi SAW tegah daripada makan daging kuda dan daging bagal dan juga daging keldai. Dan tiap-tiap binatang yang mempunyai siung daripada binatang buas. Itu hadis. Hadis itu kemudiannya disemak Imam An-Nasai. Imam An-Nasai. An-Nasai ini masuk dalam sunan apa tuan-tuan? Sunan Sittah. Dia masuk dalam sunan Sittah, Imam Nasai. Imam An-Nasai merekodkan hadis ini di dalam himpunan hadis-hadis dia, dan hadis ini kemudiannya dikatakan dhaif. Tapi pada zaman Imam Abu Hanifah, kitab hadis dibukukan ke tak lagi? Tak lagi. Hadis dikategorikan tak lagi kepada sahih, kepada hasan, kepada dhaif? Tak lagi. Siapa yang kerja duk susun hadis bagi jadi ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, zaman siapa? Start daripada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan selepas zaman Imam Ahmad bin Hanbal, baru main ni yang kita Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, baru main selepas daripada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bila kita faham benda ni, baru kita faham. Apa yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah tu betul tak betul hadis? Betul. Tetapi kemudiannya, apabila ada pihak pergi buat kajian, cek balik, hadis itu dikatakan dhaif. Begitu. Baik. Dan kata Imam Nawawi, dan telah muwafaqah ulama daripada imam-imam hadis yang lainnya, bahawa hadis itu dhaif. Nampak? Dalam ni pun dia beritahu. Dia kata apa? Dan telah muwafaqah ulama daripada imam-imam hadis atas mengatakan hadis yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah itu adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni hadis ke tak ke? Hadis. Hadis. Tetapi tidak boleh buat hujjah. Kerana dhaif dia. Kerana lemah dia. Baik. Dan kata setengah mereka itu mansukh. Ada sebahagian ulama' fiqh kata hadis itu sudah dimansuhkan. Dan kata Al-Baihaqi, isnad hadis itu muttarib. Ini ciri-ciri dhaif. Dan ittirabnya itu ialah kerana menyalahi hadis-hadis yang lebih kuat dan dipercayai pada mengharuskan makan kuda. Apabila hadis tu nampak bercanggah dengan hadis sahih yang lebih kuat, maka hadis yang bercanggah ini dianggap sebagai dhaif. Dia kata. Baik. Adapun tentang jawab ayat Quran itu, kata Al-Khitabi dan ashab kita Syafi'i dan lainnya, bahawasanya disebutkan pada ayat Quran tadi bahawa kuda itu untuk dibuat menunggang, dibuat naik dan juga perhiasan, tidak menunjukkan sebutan itu atas faedah kuda itu tertentu dan khusus pada itu sahaja. Ini mazhab Syafi'i jawab balik. Dia kata, Quran kata Allah jadikan kuda, bagal dengan himar ini untuk dijadikan tunggangan. Quran sebut macam tu tidak bermakna daging dia tak boleh dimakan. Dia kata, cuma ayat tu sebut di antara faedah kuda ialah untuk ditunggangi. Tapi ada hadis lain mengatakan daging kuda ini boleh dimakan. Itu jawab daripada pihak mazhab Syafi'i. Bahkan boleh pula dimakan dengan berdalilkan kepada hadis-hadis yang sahih.